Hai kawan-kawan, saya Netman Selangkara. Hari ni saya akan buat video Q&A. Ya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan untuk sesi jawab soalan daripada penonton. Baiklah. Tapi hari ni kita akan ditemani oleh tetamu, iaitu Mat Syunting. Tapi kan, saya nak beritahu lah, yang sebenarnya Mat Syunting tu ialah saya sendiri. Tak, ya betul, saya sendiri. Mai kawan-kawan, memang betul. Mat Syunting tu saya sendiri. Tu channel kedua saya. Memang nama saya Safwan ni, memang nama saya Safwan. Okay, sebab saya dah terus terang ni, saya ni lah baca soalan je lah. Soalan daripada diri sendiri pun ada. Okay, soalan daripada soalan pertama daripada yang ni bukan diri sendiri yang ni daripada kawan saya sendiri. Okay, Luis Roblox Pro, dia kata, ada yang masih ingat diriku? Ada tak kenal kawan saya ni? Nama channel dia Luis Roblox Pro. Saya masih ingat dia. Tapi dia kata dia pencen sementara sebab dia sama belajar. Dia kata kat saya. Kawan saya tahu. Okey, tak apalah. Pencen sementara ke tak pasti lah. Tapi dia kata macam tu lah, dia nak berhenti sekejap. Dia nak tenangkan diri. Dia sekarang ni tengah belajar. Okey. Soalan kedua daripada saya sendiri lah, Safwan Daniel. Okey, saya sendiri cakap. Allah. Mai ada orang jerit. Saya sendiri kata apa? Assalamualaikum bang, nanti buat video lagi tau. Semangat Vigot Netman Selangkara. Okey. Saya sendiri je. Tapi apa kata kita tengok. Ada seorang tu mana? Ni ada seorang. Okey. Yang ketiga daripada Albal. Yang ni VTuber YouTuber Roblox. Okey. Dia kata, "Hai bang." Dia ni orang baru tau. Dia penyokong baru, peminat saya. Jadi macam tu lah. Dia lebih kurang macam tu. Orang baru. Saya pun boleh kata tak sangka lah saya jumpa geng Roblox. Jadi tu je lah. Oh, dah panjang Baiklah. Jumpa lagi kawan-kawan. Selamat tinggal dan selamat malam. Mari. Yai.